Assalamualaikum anak-anak orang mami. Tengoklah anak dia nasihatkan mak dia kan. Nasihat sebab mak dia kan sini dekat satu WhatsApp. Anak dia nasihat lah. Anak nasihat datang mak dia. Bukannya terima yang anak dia nasihat. Makin dia maki-maki anak dia adalah dalam WhatsApp tu. Dah dia maki-maki, lepas tu dia blok. Memanglah anak tu risau. Nak dengar mama dia berubah. Takut mak dia pun lelaki ke apa ke. Biasalah anak bercuriga kan. Dan anak dia duduk dengan mami 3 orang. Dulu maknya pun duduk sini. Maknya pun dah lari punca pasal jantan. Lepas tu anak-anak dia tak nak ikut lah. Sebab anak-anak dia kat sini pun selama mak dia 3 tahun kat sini tak pernah pelawa dia ajak jalan-jalan ke apa ke. Walaupun mak dia pakai motor satu kan. Asyik pukul anak dia aja, sana sikit pukul. Kalau pukul biasa tak apa. Pukulnya macam pukul menatang tau. Jadi anak trauma tak nak ikut mak dia. Lepas tu dia cakap yang mami ni asuh anak dia apa semua. Yang mesti bawa tu, mesti jantan tu lah. Mesti jantan tu Ami hantar dekat dia pakai handphone anak dia. Yang menyatakan si Zalia Vitamin ni bagi nombor telefon Ami dekat dia. Salah satu dari kalian harus cukur rambut kamu. Enggak mau tukar pakai batu gunting kertas. Yang kalah harus cukur. Waktunya cari tahu siapa yang bakal menang. Semangat ya. Macam-macam lah dia cakap awak. Kawan kami tahun ini tak ada duit, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Korang jantan tu cakap apa kan. Amin dah buat report dah. Amin nak hantar dekat dia. Dia surat report tu. Sebab melampau je nanti pun orang kan. Tak elok lah macam tu kan. Dia duduk dengan mak saya 5 tahun. Tapi bila dia keluar dari rumah, perangai melampau pula. Menghina keluarga saya pula.